Rakai. Walah papa walah. Papa, Hmm. apa tengok video orang bergaduh? Kau ni kan, video orang bergaduh cepat je kau tengok. Kalau makan nasi tu, mesti sambil tengok video. Papa, dia orang tarik rambut macam dalam TV. Yang Hafiz tengok dalam TV tu, yang tu drama ada pengarah. Tapi yang Hafiz tengok yang bergaduh tu drama tak ada pengarah. Kenapa dia orang marah sangat, Papa? Dia orang tu bergaduh isu kecil-kecil je. Tapi sebab ego naik, emosi naik, otak tinggal kat rumah. Jadi sebab tak sabar ke, Papa? Bila sabar habis, mulut jadi senjata, tangan jadi masalah. Papa, tapi ramai orang tengok dalam video tu. Itulah malu hari ni, tapi video tu tetap juga berjalan. Anak cucu pun tengok, tak tahulah macam mana malu dia tu. Kesian juga Papa. Sebab itulah, Papa dah pesan, kalau marah tu diam, tarik nafas, relax. Jangan nak marah-marah melulu-lulu. Dah buruk padanya, tahu tak? Kalau tak, Papa? Jadinya macam ni lah. Menang gaduh sekejap dia tapi malu sampai anak cucu. Oh, kalau nak kuat kena guna akal ke, Papa? Betul, orang kuat bukan sebab menjerit, tapi hebat mengawal emosi ketika marah. Okey, Afiq akan jaga emosi. Ingat tu, pasar tempat mencari rezeki, bukan untuk mencari gaduh. Nak makan? Ha.